di singgah sana megah berdiri, aku di lorong sunyi mencari arti. Dah azan dah. Man, doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rasulna wa bika amanna wa sika atau nabi rahmatika ya arhamar rahim walhamdulillahirabbil alamin. Bik, boleh buka puasa? Bismillah. Papa, esok I nak minta duit sikit. I ada order bag LV dengan kawan I yang baru balik dari London tu. I rasa Papa kenal dia. Emma, anak Datuk Kasmuri. Boleh kan Pa, dalam 30k gitu. Papa transfer lah cepat-cepat. Dia ni, tepi sikit. Papa, abang nak beli kereta baru apa? Orang-orang abang semua gelakkan abang sebab pakai kereta lama. Boleh apa abang nak pakai kereta baru juga. Dalam 150k je Pa. You, I pun nak minta duit sikit. I nak support bisnes butik Datin Sheila tu. Ingat kan? Berapa? Alah, dalam 100k. 100k? You kata sikit? Yelah, I mean, I kan biasa shopping dalam 200k ataupun 300k. So, 100k is nothing. Sekarang ni, I rasa I yang minta duit dulu dengan Papa. Kenapa Mami pula yang beria? Mana boleh macam tu Papa? Kenapa adik pula? Abang yang sulung abang yang dulu minta duit dengan Papa. Dah lah, biar Mami yang dapat dulu. Sebab Mami kan banyak event dekat klub Datin-Datin. Jadi bagi Mami lah dulu. Tapi, I tengok Mami dah ada pakai beg sama. Tak beli pun yang baru. Mami simpan duit dekat mana sebenarnya? Mana ada. I lah dulu Papa. You transfer kat I tau. Dia orang boleh tunggu. I dulu tau. Dahulukan anak lelaki Papa. I lah dulu Abang. Abang dululah. Tak, Mami dulu. Kenapa Mami dengan adik dulu? Kenapa abang kemudian? Ladies first. Ladies first. You diam. You diam. Jangan cakap. Aiman dulu sebab Aiman abang. Wawa dululah Aiman. Wawa? Tak boleh, abang tak boleh menghalangi adik. Abang dululah, abang yang sulung. Datuk ada nak ke mana-mana dulu ke pagi ni? Ataupun kita terus nak ke pejabat terus? Ni awak bawa saya ke farmasi dulu. Saya nak cari ubat sikit. Kenapa Datuk tak sihat ke? Datuk dah bagi tahu Datin? Anak-anak isteri saya tu mana nak tanya pasal kesihatan saya ni. Dia orang tanya pasal duit saya je. Kesihatan dia orang tak nak ambil tahu. It's my mistakes. Okey Datuk, saya bawa Datuk ke farmasi sekarang. Kalau boleh cepat sikit lah. Baik Datuk. Selamat datang ke Farmasi PMG. Datuk je. Okey. Ni, saya ni, saya rasa saya ada masalah kesihatan. Jadi, saya rasa cepat letih, kencing kerap. Jadi, saya nak tahu apa masalah saya ni. Oh, kalau macam tu kita boleh cuba buat untuk test gula dulu. Kita tengok macam mana. Okey. Mungkin kita tengoklah macam mana. Mungkin ada kencing manis ke. Okey. Kita cek level dulu. Biasanya itu simptom kencing manis lah. Okey. Boleh. Sini. Okey. Okey, kita cek gula dulu. Tak sakit dah? Tak sakit. Sikit je. Okey Datuk. 10.1 Datuk. Tinggi ni. Tinggi sangat. Kau tinggi sikit. Biasanya kalau untuk sebelum makan pagi, dia kena bawah 5. Tapi Datuk ni sebelum makan pagi 10. Sekali ganda lah naik tinggi lah. Jadi apa yang perlu saya buat sekarang ni? Okey, biasanya kalau untuk gula yang tinggi macam ni, kita akan suggest untuk Datuk ambil susu lah. Susu apa tu? Susu, nama dia susu Alpha Gold. Mari saya tunjuk kat Datuk. Oh, okey. Mana? Oh, Saya punya tuan. saya pegang juga barang ni. Tapi saya yang pegang dulu. Kita sama-sama pegang. Jadi saya dulu yang tanya staf farmasi ni. Jadi saya lebih layak untuk beli barang ni. Saya nak beritahu awak, saya mampu beli farmasi ni. Dan saya tengok awak ni macam orang miskin. Orang miskin yang menunggu mati. Orang miskin ni kalau mati, tak ada harga pada negara, tak ada harga. Saya ni orang kaya, kalau saya mati, orang kaya ni negara rugi.
Sebab saya jana ekonomi untuk negara. Terima kasih. Sama-sama. Sedekah dari saya RM50. Boleh cuba cari tempat lain. Saya nak pesan, semua orang nak hidup yang lebih baik. Walaupun tidak untuk diri sendiri, tapi untuk isteri, untuk anak. Dan kalau kita bisnes, guna otak. Bisnes guna otak, jangan guna tenaga. Baru boleh berjaya. Okey. Jom. Ni Datuk. Alia, nanti masuk. Okey, bos. Kalau nak repair balik ni, tak ada 3,000, 4,000 memang tak lepas. Macam manalah nak bagi anak bini makan? Abah! Abah! Abah, lusa kan hari jadi Siti. Abah janganlah pergi mana-mana. Kita sambut sama-sama, okey? Abah tak ke mana-mana. Ni hari yang keberapa ni? Ish, Abah ni buat-buat lupa pula. 22 lah, Abah. Saja je abang nak usir adik tu. Abah tak pernah lupa dan Abah takkan pernah lupa. Sebab Siti, nyawa Abah, anak Abah. Habis tu, saya ni siapa bang? Awak tu isteri abang selama-lamanya. Kita beli kek kat kedai biasa je, Bah. Yang penting, kita boleh sambut sama-sama. Yalah, nanti bolehlah Umi goreng bihun kegemaran kita. Bihun yang Umi goreng, nanti 2-3 pinggang lah Abah tambah. Abah nak buat kerja kejap, nanti Abah balik. Letak sini lah. Kejap lagi nak siap ni. Abah balik nanti. Baik, Abah. Ya. Macam mana orang miskin boleh hidup? Makan pakai tak cukup. Sebaik aku kaya. Alangkah bahagianya jika jadi orang kaya. Duit banyak, rumah besar, kereta mewah, dihormati orang, boleh keluar negara. Betul-betul nikmat. Disanjung, dipuja, pergi mana-mana pun orang kenal. Betul-betul nikmat jadi orang kaya. Datuk, bangun Datuk. Datuk. Datuk, bangun. Awak ni siapa ni? Saya dekat mana ni? Kenapa ni? Awak ni penculik ke? Saya orang kampung. Manalah saya ada duit. Lepaskan saya nak balik lah. Alah. Datuk ni kenapa? Datuk, jom kita pergi sahur. Jom kita pergi sahur.
orang kaya. Aku orang kaya. Ha? Sahur. 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 Bibi! Eman! Wawa! Susan! Bang. Kenapa ni bang? Kau siapa? Aku ni kat mana ni? Dengan bata bau hampa. Dengan bilik aircon tak ada. Kau curi aku Kau nak duit tebusan? Aku boleh bayar. Berapa kau nak? Berapa ribu kau nak? Kau beritahu dengan aku. Kau tahu tak aku orang kaya? Abang ni mengigau jadi orang kaya Mengigau kau cakap. Kau siapa? Abang, muka ni lah yang abang duk tengok sejak 20 tahun lepas. Dari licin sampailah berkeduk. Dah lah bang. Jom kita sahur. Dah lewat ni. Saya tunggu abang ya. Kat meja makan. Siapa ni? Ni bukan aku. Siapa? Masuk. Tambah. Nah, jom. You, please lah. Pastikan akaun I ada duit hari ni. You tahu tak semalam, malu tahu muka I. I nak bayar Datin Sheila pun tak lepas. You ni dah kenapa? Ha? You dah mula hilang ingatan ke? Abang lupa dan Apa? saya You. Stop deh. Stop. You ni dah lain macam tak? You ada perempuan lain ke? Terus terang je lah kalau you ada perempuan lain. Mana ada? Tak ada. Abang lupa. Abang lagi? I lupa, saya. You better make sure hari ni juga tahu. Hari ni masuk dalam akaun I. Papa, Papa ni sebenarnya buat bodoh ke? Duit I pun Papa tak transfer lagi. I nak transfer kat kawan I macam mana duit dia? PLV tu jauh kot. Mama, I don't know. Dah, kita jom. Solat subuh. I cuti. Wah, rasa Wah pun sama juga kot. Okey, Pak. Kita masuk bilik dulu. Tak apa lah. Abang solat dalam bilik je lah. Biung aja. Yelah bang. Ni kan makanan kegemaran abang. Saya rasa abang ni kena pergi mandi kolam masjid ni. Untuk bersih diri, sedar diri yang kita ni orang miskin. Tapi saya bersyukur bang dengan kehidupan kita sekarang. Cukup makan, ada tempat tinggal, ada suami yang baik dan rajin macam abang. Mainan tidur je tu bang. Takkan setan pula. Apa setan-setan ni, Umi? Abah. Abah kamu tu Siti mengigau. Jadi orang kaya, tercerik-cerik, duk panggil bibi. Nak kata kena samput setan? Setan dah kena ikat bulan puasa ni. Abah ni mesti banyak tengok drama Korea dengan Cina ni. Sebab tu terbawa-bawa dalam mimpi. Kan, Umi? Betul lah tu. Tak apa, Bah. Nanti Siti kerja elok-elok, simpan duit banyak-banyak. Siti carikan Abah bibik. Abah nak bibik sangat kan? Manalah tahu kan, Umi? Nanti ada orang kaya raya datang mengaku Siti ni pewaris harta berbilion-bilion. Pagi Datuk. Selamat pagi. Wah.
Masuk Datuk, sila. Masuk, ya. Selamat pagi. Pagi, Datuk. Pagi. Datuk, petang ni kita ada meeting dengan Datin Natasha dan Datuk Izhar, Datuk. Pukul 5 petang. Datuk nak pergi mana? Pagi ni kita tak ada meeting. Ada kontrak Datuk kena sign. Ain, Datuk. Kan Datuk lupa nama saya, Datuk. Ain. Yes. Lupa saya. Tahu tak nombor akaun bank Nombor akaun bank yang datang peribadi Datuk kan semua Datuk simpan dalam laci. Saya rasa saya ada kena demam sial. Maksud Datuk demensia ke? Ya. Oh. Demensia. Ain boleh... Okey. Saya minta keluar. diri dulu ya, Datuk. Ya. Oh, yes! Datuk, Datuk okey ke? Kenapa Datuk? Ternampak lipas tadi. Oh. Kenapa tak bersih bilik saya ni? Nanti okey Datuk. Nanti saya panggil cleaner. Mana ni password? Oh, 10-0. Kaya. You, Ya. I nak you transfer duit dalam akaun I sekarang juga. Okey, nanti abang transfer ya. Nanti. Apa? You ni dah hilang ingatan ke apa? Abang, I. Nanti I transfer. Nanti ada transfer sekejap lagi. Now. Yes. Now. Yes. Okey. I'm waiting. Okey. Now. Okey. Bye. Macam manalah aku boleh terperangkap kat sini. Suasana begini. Aku sebagai seorang datuk yang boleh duduk dekat sini. Dan saya tengok awak ni macam orang miskin. Orang miskin yang menunggu mati. Orang miskin ni kalau mati, tak ada harga pada negara, tak ada harga. Kalau saya mati, orang kaya ni, negara rugi. Kau faham tak? Oh, banyak duit orang tua ni. Kalau aku beli 10 biji rumah. 10 bini. Bini 4 je. You pergi mana ni? Baru balik ni pergi mana? Biasalah kan kelab Datin. Ambil air untuk air. Dekat air rasa haus lah. Tu kan kerja Bik. Bik, tolong ambilkan Datuk air. Baik, Datin. Air masuk dulu, air letih. Memang tak tidur sama ke? Apa naklah? Ish, dah buang terpiak lagi. Cik, nak ke mana ni? Adi, Macam mana cik tahu nama saya? aku tahu. Aku sebenarnya Datuk Mus. Datuk Mus. Saya tak percaya. Bagaimana aku nak jelaskan dengan kau, aku ni adalah Datuk Mus. Lelaki yang ada kat dalam tu adalah penyamar. Dia orang miskin yang terperangkap dalam tubuh aku. Agak-agak lah cik nak scam orang pun. Boleh pula roh dalam jasad orang lain. Kalau kau tak percaya, kau bagi aku masuk. Tak boleh.
Aku nak masuk juga. Tak boleh. Aku nak masuk juga. Tak boleh. Aku nak masuk. Tak boleh. Aku nak masuk. Tak boleh, Cik. Aku nak masuk. Tak boleh. Tak boleh. Cik pergi sekarang sebelum saya panggil polis. Pergi! Tak apa. Tak apa. Tak apa. Balik sekarang. Abah tak pernah lupa dan Abah takkan pernah lupa. Sebab Siti nyawa Abah, anak Abah. Habis tu, saya ni siapa bang? Awak tu isteri abang selama-lamanya. Tak boleh jadi ni. Tak boleh jadi, aku kena balik. Aku kena balik lah. Datuk, jom kita dah nak start meeting dah. Okey. Tak apa, nanti saya datang. Okey, balik. Okey, ni sepatutnya semalam. Oi, Pi ni boleh macam ni, Pi? Okey, tanah ni macam mana? Apa cerita dia? Okey, tanah dah. Okey. Itu pun saya tidak tahu. Tanah ini yang baru kita buat. Tanah belakang. Bukan belakang ni boleh semua. Guys. Boleh tak guna bahasa yang kita orang boleh faham semua? Okey, teruskan. Kita dipertanggungjawabkan. Yang pasti dah ada license. Nanti saya akan inform you guys lah. Okey. Pin number saya pun kita tahu. Okey. You tahu tak? Datuk nak pergi mana tu, Datuk? Saya nak pergi toilet. Kita punya meeting room ada je toilet, Datuk. Saya lupa. Spell this. Dia tanya tu. The second one? Dapat kan? Dapat. Oh, pukul 6 sudah. Okey. Settle. Thank you. Hari ni settle hari ni. Alhamdulillah. Thank you. Bang, jom kita salat. Abang nak ke surau. Nak pergi jemaah beramai-ramai. Tak apalah. Jom Siti, kita salat dua. Ya Allah, aku diberikan kekayaan, kemewahan, keselesaan hidup. Tapi aku lupa untuk bersyukur, ya Allah. Aku lupa untuk bersyukur padamu, ya Allah. Kerana aku terlalu sibuk mengejar dunia sampai aku lupa akhirat, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku. Datuk ada nak ke mana-mana dulu ke? Ataupun kita terus nak balik rumah? Ni, awak percaya tak kalau saya kata ada kejadian yang tak logik diterima oleh akal? Awak percaya tak? Maksud Datuk? Macam tukar roh ke jasad orang yang sama tapi roh orang lain masuk. Datuk pun percaya dan terpengaruh dengan cerita Cina yang lahir tahun 60-an, kemudian mati, keluar balik tahun 2026, masuk dalam jasad orang lain. Lebih kurang macam tu, tapi ini versi roh orang lain masuk dalam jasad kita. Entahlah Datuk. Saya tak pernah pula terfikir sejauh tu. Kalau saya kata saya ni bukan Datuk Mus, dan saya ni adalah orang lain yang duduk dalam jasad Datuk Mus. Awak percaya tak? Habis tu Datuk ni siapa? Ingat tak kejadian dekat farmasi hari itu? Lelaki miskin yang pakai kereta buruk tu dan dia berebut ubat dengan saya. Ingat Datuk? Saya lelaki miskin tu. Buktinya Datuk? Saya bangun dari tidur semalam. Bila saya sedar ada dalam badan ni. Sebab itu saya terlupa semua pasal akaun bank saya, kunci laci, semua saya terlupa. Mana saya ingat bukan salah saya. Habis tu, mana Datuk Mus yang sebenar? Mestilah dekat rumah saya. Jom kita pergi rumah saya. Baru kita boleh nampak bukti apa yang saya cakap betul. Saya tahu saya nak bawa Datuk ke mana. Kita pergi jumpa Ustaz, Datuk kena berubat. Saya rasa Datuk dah kena sihir ni. Sampai Datuk lupa diri. Aku cakap benda betul lah.
Turun kejap. Kita bincang kat luar. Jom. Halo. Ya. Baik. Baik. Ya. Abah, jomlah kita masuk. Siti nak potong kek. Siti dah tak sabar ni. Sabar, kejap lagi. Abah tunggu orang ni. Abah tunggu siapa? Adalah, nanti kita ajak dia makan sekali. Tak apalah, Siti tunggu Abah kat dalam je. Yalah. Tunggu sini sampai saya datang. Ya. Badan kau. Percaya sangat. Oi, aku kena tinggal ke ni? Aduh. Miskin. Susah, kaya pun susah. Abah, cepatlah bah. Siti dah tak sabar ni bah. Sabarlah, kejap lagi. Kau Abah sampailah. Cepatlah bah. Siti cucuk ya bah. Tak apalah bang, jomlah kita sambut. Nanti kawan abang datang, dia makanlah. Jom. Yalah. Nyanyi Umi. Selamat hari jadi. Selamat hari jadi. Selamat hari jadi Siti. Selamat hari jadi. Selamat hari jadi Siti. Hadiah dari Uncle. Terima kasih, Uncle. Semoga Siti menjadi anak yang baik dan dapat capai cita-cita Siti untuk menjadi seorang doktor. Kenapa ucapan Uncle sama macam ucapan Abah? Macam mana kita sekarang ni? Aku nak balik. Sabarlah. Kita sama-sama balik. Siapa nak percaya dengan kita sekarang ni? Datuk, bangun sahur Datuk. Datuk. Jom kita sahur. Selamat pagi Datuk. Selamat pagi, Bibi. Terima kasih, Bibi. Sama-sama. Sahur. Alhamdulillah. Apa kena dengan awak ni? Dia tergendap tengok saya ni. Datuk dah sedar ke siapa diri Datuk sekarang? Kamu ingat aku ni dah gila ke? Datuk dah lupa pada teori pindah jasad, pindah roh masuk jasad orang lain tu. Alah, abaikan itu. Saya hilang ingatan sekejap masa tu. Okey. Abaikan. Morning. Selamat pagi Datuk. Morning Datuk. Okey, hari ni saya nak belanja awak semua. Apa yang awak nak? Saya nak ampau. Angpau. I nak Dia steak. angpau. Steak. Okey. Hari ni kita tomahawk macam mana? Boleh. Nak. Thank you Datuk. Kita nak bagi special semua hari ni.
Saya cukup happy hari ni. Apa-apa nanti datang jumpa saya dalam. Alright. Okay, the best. Thank you, Dato'. Ya. Okey, hari ni saya nak umumkan sesuatu yang akan mengembirakan anda semua. Bonus! Yes. Thank you. Okey. Sebab kita RCA pun tahun ni untung boleh dikatakan wow. Okey. Disebabkan itu, saya akan bawa kamu keluar negara. Yeah. China! Okey? Mana cuba suggestkan di mana nak China, mailing mesti China. Korea. Switzerland. New York. Saya suka Chongqing. Chongqing itu di mana? Cincong di belakang Chongqing dalam China. Kena tarik kuat sikit. Dah, cukup. Jangan jadi macam semalam, ombak kuat. Macam mana hari ni? Alhamdulillah. Okey, Yaman. Alhamdulillah. Kejap, saya naik. Kejap. Alhamdulillah. Hari ni Alhamdulillah, Cik Man. Dapat 20K. Alhamdulillah. Itu hujan, Cik Man. Kalau tak hujan, 40K kita boleh dapat. Cik Man, nak tanyalah. Macam mana Cik Man boleh berjaya macam ni? Guna otak untuk berbisnes. Baru kita boleh kaya dan berjaya. Yang penting amanah, jujur, ikhlas. Itu je. Macam mana Cik Man boleh tahu semua ni? Aku belajar dengan orang kaya. Kena berani ambil risiko. Niaga ni gamble lah, kena berani. Jangan nak tak nak. Tak payah ni. Bawa barang tu. Okey, Cik Man. Terima kasih, Cik Man. Okey. Kalau macam ni, insya-Allah aku dapat tebus balik tanah yang aku gadai itu. Aku yakin. Wah, kena makan banyak tau. Aku jadi cantik, comel. Ni pun kedai. Abah ni. Terima kasih. Abah ni kenapa tengok Siti dengan Umi macam tu? Dah macam setahun tak jumpa je. Padahal tadi je baru kita sahur sama-sama. Abah tiba-tiba rindu dengan anak Abah. Dengan isteri Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buat apa kat sini? Kata nak makan kat hotel. Hari ni kita buka puasa kat sini. What? Abang, kau main back. Papa, you tak cakap pun air kita nak makan dekat warung ni. Kedai apa ni, Papa? Cuba kalau kawan-kawan air tengok kita makan dekat sini. Jatuhlah standard air. Mesti dia ingat kita bankrupt dah, Papa. Apa ni? Abang. Kita cuba dulu, Wawa, Aiman. Kita cuba dulu baru kita tahu sedap ke tidak. Ni asyik nak hotel. Tak semestinya hotel lebih sedap daripada sini. Mama. Kita cubalah dulu. Jom. Bagi sikit. Dah azan dah. Memang doang betul. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala zikrika atana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Dah. Macam mana? Papa, you yakin ke sedap ni? Sedap. Macam mana? Lembutnya, Papa. Mami. Betul. Ya. Wow. Okay, Mami try. Sedap kan? Boleh tahan. Sedap lah sos dia. Takkan.
Macam mana? Sedap tak makan tadi? Sedap. Itulah sebab itulah. Kita makan di sini bukan kita nak menjatuhkan level kita, tapi menjatuhkan ego kita. I'm sorry, Papa. I don't know. Itulah. Sebelum ni, hubungan kita, keluarga kita ni hubungan berasaskan duit. Kita tak nak itu. Jadi Papa nak ubahkan hubungan kita, hubungan kasih sayang di antara keluarga kita. Wawa, jangan sedih-sedih, Wawa. Smile. Papa tetap kaya, Wawa. Kita solat maghrib dan habis waktu dah ni. Jom. Okey? Okey, jom. Selama ni, Papa ingat duit adalah segala-galanya. Duit boleh beri kebahagiaan kepada kita. Papa silap. Duit bukan segala-galanya. Tapi untuk hidup perlu duit. Memanglah untuk hidup tu perlu duit. Duit I pun you tak transfer lagi, Papa. Sabarlah. Boleh dikatakan juga duit tu dekat segala-galanya. Tapi bukan segala-galanya tau. No, yang ke atas tu adalah segala-galanya. Kita kena bergantung harap kepada dia. Tuhan akan tolong kita kalau kita bersyukur. Kita minta daripada dia, kita berdoa daripada dia. Kita kena bersyukur sebab kita kaya. Kebahagiaan tu kita boleh cari kemudian. Betul tak? Aduh. Allahu Akbar. Aduh. Jom. 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 Pusing. Raya dah tiba, jom bersedia. MGM kita sambut bersama. Tempat cahaya bersinar malam yang indah. Tak sabar nak pulang rindu di dada. Kue dan rendang, ketupat tersusun bersama keluarga. Hati pun serono. Main catching, cepat langkah kaki. Balik kampung riuh sekali. Ceria di hati, senyum berseri. Sambut hari raya dengan harmoni. Catching raya bersama PMG LMPM. Oh bahagia, oh bahagia. Catching raya, kongsi senyuman, rezeki melimpah. Rumah terbuka, salam bersapa. Ampun dan maaf kita lupakan duka. Kanak-kanak riang, duit raya dapat. Sama-sama gembira, nikmat yang padat. Oh, kita sambut raya. Bersama bahagia. Alpha Gold inilah yang memperkenalkan kita. Dan sebenarnya saya nak minta maaf di atas kelancangan mulut saya. Saya lupa yang kebahagiaan, rezeki itu bukan daripada saya sendiri. Setiap kita manusia ni memang ada takdir masing-masing. Cuma saya inilah yang lupa untuk bersyukur. Saya pun minta maaf. Ada untungnya jadi orang kaya, ada susahnya jadi orang kaya. Betul. Sebab hidup kita ni memang tak sempurna. Kita ni dah lalui pengalaman yang paling tidak logik dan tidak boleh diterima oleh akal. Tak ada yang tertukar. Allah. Syukur alhamdulillah. Alfago yang memperkenalkan kita. Cik Man, Cik Mus. Jom kita makan ubat, jom. Jomlah cepat. Cepatlah. Jomlah cepat. Jom.